Thank you. Enjoy! Siapa tak nak dapat rasa sentuhan masakan daripada artis sendiri kan? Hari ini saya berada di Renaissance Johor Bahru Hotel untuk cuba Gempita Ramadan Buffet. Buffet Ramadan yang bukan sekadar makan tapi ada rasa, ada cerita dan ada sentuhan istimewa daripada selebriti terkenal. Kalau korang nak tahu sama ada buffet ini betul-betul berbaloi atau sekadar nama besar, jom ikut saya sampai habis. Setiap tahun saya memang pilih buffet Ramadan yang selesa untuk family, makanan sedap dan tak terlalu sesak. Dan Renaissance Johor Bahru memang salah satu hotel yang konsisten dengan kualiti. Untuk Gempita Ramadan ini, konsep dia lebih eksklusif sebab ada celebrity-led flavors, bukan sekadar menu biasa. Tema Gempita Ramadan ini sebenarnya meraihkan kekayaan rasa masakan Malaysia tapi diolah sedikit dengan identiti personal dua figura terkenal iaitu Sheila Russie dan Zam Ahmad. Bila kita dengar dengan nama-nama ini saja, kita dah boleh agak yang menu dia memang ada karakter tersendiri. Antara menu paling ditunggu-tunggu semestinya sate lilit janda mengamuk oleh Sheila Russie. Dari segi rasa, sate ini berempah, ada kik pedas dan aroma serai itu memang kuat. Bila makan panas-panas memang sedap. Menu ini hanya ada pada tarikh tertentu dan Sheila Ruslie sendiri akan hadir pada hari-hari tersebut. So korang pun boleh jumpa dengan Sheila Ruslie. Satu lagi menu eksklusif ialah manja-manja spicy glass noodle oleh Zam Ahmad. Mi kaca ni lembut, pedas dia sederhana dan sesuai untuk orang yang suka comfort food tapi ada rasa. Menu ni pun ada tarikh tertentu dan Zam Ahmad turut hadir untuk sesi khas. Selain menu selebriti, apa yang saya suka tentang buffet ini adalah pilihan menu tradisional Malaysia yang sangat lengkap. Antara yang ada gulai daging tetel nangka muda, ayam goreng balado hijau, kambing rendang cili padi, udang masak tempoyak, nasi biryani ayam dan kambing, ayam percik, sup berempah dan banyak lagi. Untuk pengetahuan korang, menu ini pula akan ditukar secara berkala. Jadi kalau nak datang lebih dari sekali pun tak bosan. Untuk pencuci mulut pula memang lengkap dari kuih tradisional Melayu, kek klasik, Swiss roll, tart sampai dessert berinspirasikan Timur Tengah. Sesuai sangat untuk yang suka penutup manis lepas berbuka. Untuk harga promosi dan maklumat lanjut korang boleh tengok di bawah video ini. Pada pendapat saya, buffet ini sangat sesuai untuk berbuka bersama keluarga, majlis berbuka syarikat atau yang nak berpengalaman buffet Ramadan hotel yang lebih eksklusif. Secara keseluruhan, Gempita Ramadan Renaissance Johor Bahru bukan sekadar buffet Ramadan biasa, tapi satu pengalaman berbuka yang lengkap dari rasa, suasana dan servis. Kalau video ini korang rasa sangat membantu korang untuk membuat decision,
sama ada untuk memilih buffet Ramadan di mana, jangan lupa like, subscribe dan share. Dan kalau korang nak saya review buffet Ramadan lain di Johor Bahru, drop komen di bawah. Bye, jumpa lagi di video seterusnya.